Salam dengan bahagian saya itu sahabat insyaAllah. Lepas ni kita akan makan. Lepas ni kita semua sudah lepas isyak dan kita makan insyaAllah. InsyaAllah kan yang di luar boleh masuk insyaAllah. Kami bahagian untuk hayat sahabat insyaAllah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Semangat agama dalam kalangan wanita. Hazrat Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada salah seorang muridnya, maukah saya ceritakan kisah saya dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, iaitu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling disayangi. Murid itu menjawab, sudah pasti. Beliau pun berkata, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra biasanya menggunakan tangannya untuk mengisar bijian yang menyebabkan tangannya menjadi kasar. Beliau juga mengisi air ke dalam bekas yang dibuat daripada kulit dan membawa bekas itu ke rumah sehingga memberikan kesan di dadanya akibat daripada tali bekas tersebut. Beliau sendiri mengurus rumahnya, menyapu dan sebagainya sehingga menyebabkan pakaiannya selalu kotor. Pada suatu ketika beberapa orang hamba perempuan telah dibawa kepada Nabi SAW. Saya pun menyuruh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, kamu pergilah kepada Rasulullah SAW dan minta membantu agar kamu dapat bantuan daripadanya. Beliau kemudian pergi berjumpa Nabi SAW, tetapi beliau mendapati ramai orang berada di situ. Beliau ialah seorang yang memiliki haya, sifat malu yang sangat tinggi. Lantaran sifat pemalunya, beliau tidak mahu meminta kepada bapanya di hadapan orang ramai, walaupun itu merupakan bapanya sendiri, tapi inilah sifat mukminah yang sebenar. Maka beliau pun pulang. Pada keesokan harinya, Rasulullah SAW datang sendiri dan bersabda, Fatimah, untuk tujuan apakah engkau pergi ke sana, ini ke rumahku? Oleh kerana perasaan malu ini haya yang sangat tinggi, beliau mendiamkan diri sahaja. Ini walaupun di depan ayahnya. Saya, yakni Sayyidina Ali pun berkata, Ya Rasulullah, kesan daripada batu pengisar tangannya menjadi kasar, kesan daripada tali bekas air dadanya telah berparut, sementara urusan rumah tangga yang lain menyebabkan pakaiannya selalu dalam keadaan kotor. Kemarin saya memberitahunya mengenai hamba-hamba yang telah sampai kepada Tuhan, supaya dia pun dapat meminta seorang hamba. Oleh kerana itulah dia telah pergi kepada Tuhan. Dalam setengah riwayat yang lain, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra memberitahu, Ya Rasulullah, saya dan Ali hanya mempunyai satu alas tidur, itu pun daripada kulit domba. Hanya ada satu alas tidur. Pada malam hari kami membentangkan alas tidur dan kami tidur di atasnya. Dan pada siang hari, alas tidur itu kami gunakan untuk tabur rumput dan bijian, supaya di alas itu unta boleh makan. Rasulullah SAW bersabda, wahai putriku, bersabarlah, yakni di dunia yang sementara ini. Nabi Musa AS dan isteri memiliki hanya satu alas tidur saja sehingga 10 tahun. Itu pun hanya jubah Nabi Musa. Itulah yang dibentang dan mereka tidur di atasnya. Dan di siang hari Nabi Musa, yakni di siang hari Nabi Musa menggunakan jubah itu untuk dipakai. Takutlah kepada Allah, hasilkanlah sifat takwa, dan tunaikanlah tugas dan kewajibanmu terhadap Allah, dan sempurnakanlah tugas-tugas rumah tanggamu. Apabila kamu hendak tidur, maka bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Amalan ini lebih baik bagi kamu daripada hamba. Ini dalam satu pendapat menyatakan bahawa dengan amal ini Allah Ta'ala akan beri kamu kekuatan 2 orang hamba setelah kamu bangun dan tidur. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra pun berkata, saya redha dengan Allah dan Rasulnya. Tidak akan beliau dari masa kisah mengenai tentang putri kesayangan Nabi SAW, anak kekasih Allah. Tidurnya tuan-tuan pakai satu alas saja, insya-Allah. Tidak, ini bukan kata katil, tilam lagi, insya-Allah. Lapik tilam pun 7 helai, insya-Allah. Blanket, selimut lagi, insya-Allah, luar biasa. Tapi
kekasih Allah Subhanahu wa taala, anak kesayangan Nabi, tidur pakai alas yang mana sekian hari tadi digunakan untuk ditabur biji-bijian unta makan atas alas tersebut. Ini keadaan kehidupan Nabi dan keluarga Nabi. Kalau itu susah untuk apa tuan-tuan? Untuk mendahulukan umat, untuk umat dimudahkan supaya agama dapat disebarkan. Mereka gunakan harta yang mereka ada untuk mereka korbankan untuk bawa agama Allah. Tuan-tuan yang mulia, seperti Nabi beritahu tadi tuan-tuan, kehidupan dunia ni kalau kita susah yang sementara, susah yang sangat sekejap tuan-tuan. Tuan-tuan, di Pakistan ada satu penyanyi yang terkenal seketika dulu, dan dia ni merupakan penyanyi pop nombor 1 di Pakistan. Namanya Junaid Jamshid. Junaid Jamshid ni tuan-tuan, dia punya show di 2 tempat saja. Satu di England, satu lagi di Pakistan. Dan gaji dia dibayar pakai pound sterling, dan dia sangat kaya. Satu hari tuan-tuan, Hazrat Maulana Jamil Damat Berkatuh telah dakwah dia, sediakan dia untuk keluar jalan Allah, maka dia telah keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesan daripada keluar jalan Allah Taala tadi, kehidupan dia telah berubah. Yang asalnya tak ada janggut, dia telah mula pelihara janggut. Asalnya pakaiannya macam orang putih pakai, dia telah tukar dengan pakaian sunnah. Asalnya tak pernah pakai kopiah, pakai serban, akhirnya pakai serban. Kehidupan dia telah berubah. Dan setelah itu kehidupan dia susah. Kenapa? Kerana dulu dia dibayar pakai pound, dia nyanyi di disco, dia nyanyi dalam show-show besar, dibayar pakai pound sterling. Kehidupan dia sangat senang. Tapi setelah buat usaha dakwah, kehidupan dia telah susah. Kerana dia telah berhenti menyanyi di show-show besar. Dia telah tukar nyanyi lagu-lagu agama, lagu-lagu nasyid, sehingga kan muzik pun dia tak pakai. Dia pakai acapella, pakai bunyi suara saja. Tuan-tuan, satu hari Junaid Jamshid dah tak tahan dah. Hidup susah macam dia tak tahan. Maka dia kemas barang-barang tuan-tuan. Dia lari pergi ke airport Pakistan untuk dia terbang pergi ke England untuk dia nyanyi sebelum. Bila orang tak jangan dapat tahu cerita ni tuan-tuan, orang tak jangan bingkas bersegera pergi ke airport. Ketika itu Junaid Jamshid dah nak masuk ke balik berlepas dah. Maka orang tak jangan telah pegang dia, tengok muka dia, beritahu tuan, kehidupan dunia ni tuan, susah sekejap je tuan. Sekejap je. Kalau tuan susah, sekejap je. Tuan percayalah cakap saja. Orang beriman takkan susah di akhirat untuk selama-lamanya. Susah ni sekejap je. Buat dakwah ni sekejap je. Semayang ni sekejap je. Tak perintah Allah ni sekejap je. Syaitan tipu kita, syaitan kata tak ni lama, maka kita rasa malas. Sedangkan kalau hari ni kita mati, kita cuma tahan sampai hari ni je. Sekejap je tuan. Tuan sabarlah, tuan tahanlah. Sekejap je. Tuan dengarlah cakap saya. Janji Allah pasti setelah pada hari ini, iaitu setelah mati, kehidupan tuan takkan susah lagi. Tuan akan senang untuk selama-lamanya. Akhirnya tuan-tuan dia ubah niat, akhirnya dia kembali untuk bawa usaha dakwah. Tuan-tuan, setelah itu dia telah bentuk satu jemaah untuk keluar masyarakat 4 pasang bersama isteri dia tuan. Maka kapal terbang tadi telah terbang daripada Pakistan untuk bergerak di satu negeri yang lain dalam Pakistan. Kapal terbang ya tuan-tuan, tak boleh terbang. Akhirnya terempas, satu jemaah meninggal. Tuan-tuan, di hari kematian dia tuan-tuan, orang tadi jangan berdiri di tepi jenazah dia dengan penuh tangisan. Orang tadi jangan beritahu dia, tuan, betul tak saya cakap dengan tuan? Taat perintah Allah ni sekejap je. Dunia ni kalau susah sekejap je. Mulai sekarang, selama-lamanya tuan akan menikmati kesenangan demi kesenangan, kesenangan demi kesenangan. Jadi tuan-tuan yang mulia, begitulah tuan-tuan. Dunia ni sekejap tuan. Kalau kita susah, sekejap je tuan-tuan. Untuk taat perintah Allah sekejap, kita tahanlah. Semayang waktu. Kalau boleh kita nak tidur kat rumah, baring, relax, boleh atas katil. Tapi bila dengar azan, kita tak lawan perasaan kita, datang ke masjid, naik motor ke, naik jalan kaki ke, datang ke masjid untuk taat perintah Allah. Sebulan kita dapatkan masa 3 hari. Sekejap je tuan-tuan, insya-Allah. Yang mana ni semua tuan-tuan adalah untuk kita ambil di kehidupan akhirat. Hari ni dunia nyata, akhirat cuma cerita. Kalau kita mati tuan-tuan, dunia tinggal cerita, akhirat jadi nyata. Hari ni kita di atas tanah. Kalau kita mati, tanah di atas kita. Maka untuk itulah kita kena buat persiapan. Untuk itu kita semua sedia insya-Allah. Tuan-tuan, minggu depan hari Sabtu dah bermulanya 1 Rejab. Sekarang ni Sabtu ni adalah Sabtu yang terakhir dalam tahun akhir. Sabtu depan tuan, Sabtu malam Ahad depan macam malam ni merupakan malam 1 Rejab. Rejab merupakan bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk dalam Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Taala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita kena tahu bulan haram ni ada 4 bulan. Rejab, Syaban tak masuk, Syawal tak masuk, Ramadan tak masuk,
Syawal tak masuk, Zulkaidah dikira semula, Zulhijjah dan Muharram. Kenapa? Kerana ini 4 bulan yang mana orang-orang jahilah dulu mengkhususkan untuk mereka pergi tanah suci. Rejab bulan mereka pergi umrah, Zulkaidah pergi haji, Zulhijjah buat haji, Muharram balik haji. Ini 4 bulan. Sebab itu Syaban tak masuk, Ramadan tak masuk, Syawal tak masuk. Ini 4 bulan dipanggil bulan haram. Dan hadis Bukhari Nabi kata Rejab dihimpit oleh Rabiul Akhir dan juga Syaban. Tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i menyatakan bahawa ada 5 malam yang selain daripada malam Ramadan yang makbul doa. Pertama, malam Jumaat. Kedua, malam awal Rejab, iaitu malam depan, tuan-tuan. Sabtu yang macam ni, malam minggu depan ni, malam 1 Rejab. Maka kita gunalah, tuan-tuan, sehabis boleh untuk kita maksimalkan amal kita. Kalau dapat berdiri sembahyang malam dan amal sangat-sangat baik. Tuan-tuan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tak dapat kita mengazakrah Rahmatullah maka kita gunakanlah waktu di antara Maghrib dan Isyak untuk kita habiskan dengan amal. Tuan-tuan, kalau kita dapat i'tikaf, satu perkara yang sangat baik. Beruntunglah mereka yang berada di tanah suci pada malam 1 Rejab, apatah lagi mereka yang sedang keluar dari Allah. Tuan-tuan, yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Yang keempat adalah malam Aidilfitri. Yang kelima malam Aidil Adha. Tuan-tuan, apakah amal yang kita perlu buat dalam bulan Rejab? Tuan-tuan, para tabi'in tak sempat jumpa Nabi. Dia sempat jumpa sahabat. Maka para tabi'in banyak tanya kepada sahabat, apakah amal yang Nabi buat pada waktu itu, pada hari itu, pada masa itu. Dan pertanyaan itu bukan untuk mereka sahaja, bahkan dia tanya bagi pihak kita. Jadi ada seorang tabi'in, Uthman bin Hakim Al-Ansari, dia telah tanya ketua para tabi'in, iaitu Al-Imam Sa'id bin Jubair. Ketua para tabi'in yang tuan-tuan, dia ada beberapa peringkat. Peringkat pertama Al-Imam Sa'id bin Musayyab, Al-Imam Hasan Basri rahmatullah alaih, Atha' bin Abi Rabah. Ini semua ketua para tabi'in. Ditutupi dengan ketua yang bernama Sa'id bin Jubair yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf setelah itu. Sa'id bin Jubair ini di kalangan ketua para tabi'in dan dia merupakan murid para sahabat. Uthman bin Hakim Al-Ansari ini tanya kepada Sa'id bin Jubair. Dia kata, wahai Sa'id, apakah Nabi berpuasa dalam bulan Rejab? Maka Sa'id bin Jubair kata, soalan yang kau tanya ni telah pun aku tanya kepada Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, apakah Nabi berpuasa bulan Rejab? Dia Sahih Muslim. Apa jawab Abdullah bin Abbas? Nabi telah berpuasa bulan Rejab sehingga kan kami menyangka tak ada hari Nabi tak puasa. Nabi puasa bulan Rejab sehingga kami menyangka Nabi tak ada hari tak puasa. Ada bulan pula, ada tahun pula Nabi tak puasa bulan Rejab sehingga kami melihat macam tak ada hari Nabi puasa. Sebulan Nabi tak puasa. Maka daripada dalil inilah tuan-tuan, ulama mengharuskan, mensunatkan hukum puasa sunat bulan Rejab. Jangan pula kita salah faham. Ada gelintir golongan dia kata puasa Rejab ini bid'ah. Kerana Nabi dalam hadis ni Nabi tak puasa terus. Sedangkan Nabi puasa pada awalnya, kemudian tak puasa, tanda untuk mengelakkan jadi wajib. Macam tarawih, Nabi datang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sahabat kumpul, Nabi tak datang. Sebab apa? Nabi takut jadi wajib. Begitulah puasa dari tuan-tuan. Kenapa ada tahun Nabi puasa penuh bulan Rejab, ada tahun Nabi tak puasa terus, supaya tak dianggap sebagai wajib. Menunjukkan dalil sunat dan sunnah. Puasa sunat diperbanyakkan dalam bulan Rejab. Maka kita niat insyaAllah untuk banyakkan puasa bulan Rejab, insyaAllah. Yang kedua, kita yang mulia, apakah amal para sahabat dalam bulan Rejab? Ditanya oleh para tabi'in. Maka Al-Imam Sufyan Sauri menceritakan amal salafun salih pada bulan Rejab, mereka berbanyakkan istighfar dengan satu istighfar, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Saya ikut saya baca, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Apa maksudnya? Rabbi firli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, kasihanlah aku, wa tub alayya, terima taubatku. Kalau kita jadi imam, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alayna. Ini kata Imam Sufyan Sauri rahmatullah alaih, para salafun salih perbanyakkan sembahyang Rejab. Maka sambil bawa kereta, bawa rumah kita sampaikan, sambil dia sapu sampah, basuh pinggan, siram pokok bunga, Masya Allah dibanyakkan. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Banyakkan. Dan kemudian tuan-tuan rahmati lagi dikasih Allah, yang ketiga, apa amal yang dibuat dalam Rejab? Dalam hadis Imam Ahmad diriwayatkan Nabi SAW bila masuk bulan Rejab,
maka Nabi memperbanyakkan doa apa? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa barik lana Ramadan. Ini dalam hadis Ahmad. Adapun dalam riwayat Imam Baihaqi lain pula. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Beza kat situ. Imam Ahmad riwayatkan wa barik lana Ramadan, Imam Baihaqi riwayatkan wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Rajabin, ya Allah berkati kami dalam bulan Rajab, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, sampaikan kami, temukan kami, panjangkan umur kami sampai kami dapat jumpa Ramadan. Ataupun wa barik lana Ramadan, berkati kami juga dalam bulan Ramadan. Yang keempat, seluruh para masyayikh kita di seluruh dunia, khususnya para masyayikh kita di Zamuddin, menekankan masuk saja satu Rajab, maka di masjid kita, di rumah kita kena mula taklim fadilat Ramadan. Di rumah kita, taklim yang kita biasa baca Muntakab, fadilat amal, tukar kepada fadilat Ramadan. Bila? Satu Rajab sehingga satu Syawal. Satu Syawal nanti tukar pula baca fadilat haji. InsyaAllah. Sampai bila? Sampai hari bulan Muharram, barulah kita berhenti baca fadilat haji. Supaya setiap orang ada keinginan untuk pergi haji. Jangan sampai kita buat dakwah Amerika sampai, Senegal sampai, seluruh dunia sampai, haji tak sampai. Ini bukan kerja nak, bukan tertib kerja dakwah. Sedangkan para masyayikh kita dulu 2 tahun sekali pergi haji. Sekarang tuan-tuan tiap-tiap tahun pergi haji, insya-Allah. Setiap tahun pergi Mekah. Bahkan sekarang para masyayikh kita safar, kalau safar ke Europe akan transit di Mekah buat umrah. Pergi safar, balik safar transit di Madinah, Karpuzari di makam Nabi, baru balik, insya-Allah. Begitu penting orang buat dakwah ni ada hubungan Mekah Madinah. Jangan sampai kita buat dakwah, kita syok sendiri, pergi Argentina, pergi merata dunia, tapi Mekah tak sampai, Madinah tak sampai, sehingga kita terputus hubungan cinta dengan Mekah dan Madinah. Tuan-tuan, fadilat Ramadan dibaca di rumah kita, boleh insya-Allah. Supaya setiap keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita ada tolak keinginan bersyukur-syukur nak buat persiapan untuk masuk Ramadan. Begitu di masjid kita, di surau kita, kita baca fadilat Ramadan. Bermula daripada satu Rajab. Supaya setiap orang daripada ahli kuliah kita ada istiadat, kesediaan nak masuk Ramadan. Tuan-tuan, yang seterusnya setelah dengar fadilat Ramadan, maka yang kelima membuat perancangan amal dalam Ramadan. Daripada Rajab tadi, susun jadual kita 1 sampai 30. Hari pertama apa amal saya nak buat, berapa juzuk saya nak baca. Sekarang rancang. Saya nak sedekah siapa? Siapa saya nak bagi makan? Saya nak iktikaf kat mana? Saya nak buat apa kebaikan? Susun daripada sekarang, tuan-tuan. Seandainya, tuan-tuan, kita ni tak ada jaminan untuk, tak ada siapa pun di sini yang boleh kata saya ada jaminan akan hidup sampai Ramadan, tak ada. Seandainya, tuan-tuan, kita meninggal 29 Sya'ban, setelah kita menyusun rancangan jadual kita selama sebulan Ramadan beramal daripada sekarang, kalau meninggal 29 Sya'ban, Nabi kita dalam hadis sahih, niat mukmin khairun min amali, niat mukmin lebih baik daripada amalnya, maka dikira sebulan perancangan Ramadan tu dikira sebagai amal. Maka untuk itulah tuan-tuan kita rancang daripada sekarang. Siapa kita nak bagi makan, kita mungkin tak mampu macam orang nak bagi 30 orang makan, 100 orang makan. Mungkin kita boleh rancang, kita buat macam di kampung-kampung, masak lauk atau rumah jiran, ataupun kita hantar ke surau. Begitu mudah sekali Nabi begitu dalam hadis Bukhari, jamu orang makan, jamulah walaupun seteguk air, walaupun sisip susu, walaupun sebiji kurma, menunjukkan betapa besarnya fadilat. Sebab itu tuan-tuan yang mulia di Allah SWT, daripada sekarang kita rancang untuk amal Ramadan kita, boleh insya-Allah. Rancang jadual keluarga kita khatam Quran bersama keluarga. Jangan sampai satu Ramadan pun rancang, masuk satu Ramadan baru plan apa nak buat Ramadan ni. Bila kita nak mula baca Quran, ini yang menyebabkan setiap tahun Ramadan kita tak khatam Quran. Setiap tahun Ramadan berlalu kita tak habis baca Quran, insya-Allah. Sebab apa? Tak ada perancangan. Kita buat perancangan, tuan-tuan. Berapa ramai orang di kalangan kita, tuan-tuan, di kalangan masyayikh kita, insya-Allah, yang telah bertahun-tahun, lebih 20-30 tahun, yang tak pernah tinggal keluar 15 Sya'ban. 15 Sya'ban kan di jalan Allah. 15 Sya'ban dia keluar dakwah. 15 Sya'ban iktikaf, sentiasa berada dalam amal. Kenapa? Kerana hari raya kita ada dua. Hari Fitri, hari Adha. Hari raya malaikat ada dua juga. Malaikat tak raya siang, malaikat raya malam. Siapa sebut? Al-Imam Abu Hamid Ghazali dalam kitabnya Muka Syaftal Qulub. Dia nyatakan hari raya malaikat ada dua, dan hari raya malaikat itu pada waktu malam. Pertama, namanya Lailatul Bara'ah, malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, Lailatul Qadar. Inilah dua malam hari raya para malaikat.
Maka para masyayikh, tak kira masyayikh dakwah, masyayikh tarikat, mereka menyusun atur. Kalau masyayikh dakwah menggalakkan kita keluar dakwah 40 hari. Kenapa? Di antara 2 hari para malaikat, di antara nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadar. Sebab itu jemaah yang keluar 12 Sya'ban, dia akan keluar pada 13 Sya'ban, 12 Sya'ban. Supaya apa? Dapat berada di antara 2 hari raya malaikat. Kerana di antara 2 hari malaikat ni, malaikat akan mendoakan orang setiap malam. Mereka yang sibukkan diri dia dengan amal. Apatah lagi pada kemuncak malam, iaitu pada malam hari raya pertama dia, iaitu Lailatul Bara'ah nisfu Sya'ban, dan malam hari kedua Lailatul Qadar. Kata Imam Ghazali, di antara tempoh Lailatul Bara'ah nisfu Sya'ban nak jumpa Lailatul Qadar kurang lebih Imam Ghazali 40 hari. Maka sebab itulah kita kena niat untuk keluar 40 hari 15 Sya'ban. Boleh insya-Allah. Dan kemudian tuan-tuan, dalam bulan Rejab ini berlaku beberapa peristiwa. Pertama, Isra dan Mi'raj. Perintah salat turun dalam bulan Rejab ni, 27 Rejab. Maka untuk itulah kita kena banyak berdakwah tentang salat. Beritahu pentingnya solat. Tuhan penting solat. Solat umpama kepala kepada badan. Satu orang yang pergi kedai, tak ada tangan, dia mungkin OKU. Tak ada kaki, mungkin OKU. Dia tak ada telinga, mungkin OKU. Tapi kalau pergi kedai, dia tak ada kepala, orang kedai pun lagi. Inilah tuan-tuan, orang yang tak solat, seperti mana solat ni penting seperti umpama kepala kepada badan. Dan solat ni tiang agama. Nabi beritahu, man aqamaha faqad aqama ad-din. Siapa dirikan salat, dia telah dirikan agama. Man tarakaha faqad hadama ad-din. Siapa tinggal salat, dia telah runtuhkan agama. Hari ini kita rasa Israel yang runtuhkan agama kita. Sedangkan Israel, kata ulama, dia perusak agama. Yang runtuhkan agama siapa? Nabi beritahu, orang yang tinggalkan solat. Kalau di rumah kita, isteri kita tak solat, dia sedang runtuhkan agama. Di rumah kita ada anak tak solat, dia telah runtuhkan agama. Di rumah kita ada menantu, kita orang masjid, tapi kita tak boleh nak ajak menantu kita pergi surau. Tak boleh nak ajak menantu kita pergi masjid. Umar kata, bang, tu menantu awak tu, ajaklah pergi masjid. Awak kau orang masjid, tak beranilah. Dia bagi saya sebulan RM30. Kalau saya ajak, dia tak bagilah. Tuan-tuan, RM30 payung member sarapan pun tak lepas. Orang kampung panggil dia man tiger, man rimau. Ajak menantu pergi masjid tak berani, tak layak nama rimau. Tukar nama man tikus. Sebab apa? Sebab pengecut, menantu sendiri pun tak boleh ajak pergi masjid. Ini berlaku tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, kalau menantu kita tak solat, menantu kita sedang runtuhkan agama. Kalau kawan tak solat, kawan sedang runtuhkan. Jiran tak solat, sedang runtuhkan agama. Sebab itu tuan-tuan, usaha dakwah rumah ke rumah, ajak orang pada solat, bukan usaha biasa, usaha untuk mendirikan agama. Inilah bulan yang mana turunkan perintah solat. Maka kita kena dakwah tentang solat. Bahkan kita kena usaha paksa diri kita untuk baiki solat kita ke arah solat khusyuk dan khudu'. Banyakkan kita kena letak sembahyang sunat untuk sebagai latihan kita tuan. Jumpa ustaz-ustaz, para masyayikh kita, ustaz-ustaz yang bagian fiqh, macam saya bidang sirah, untuk saya ustaz fiqh. Ustaz, boleh tak lapangkan masa 1 jam untuk saya hujung minggu ni? Saya bayar masa ustaz tu, insya-Allah. Mungkin ustaz sibuk, tapi saya nak guna masa ustaz untuk ustaz tengok solat saya betul ke tak. Kadang kita takut tuan-tuan, 60 tahun sembahyang, rupanya rokok tak terima. Rokok kita tak betul. Yang mana kita sangka 60 tahun kita sembahyang, rupanya dalam catatan malaikat tak sembahyang. Sujud tak sempurna, wuduk tak sempurna, bacaan tak sempurna. Rupanya selama 60 tahun kita hanya perasan kita sembahyang, rupanya kita tak sembahyang. Maka dalam Rejab ni kita nak perbaiki kita punya solat kita. Dan tuan-tuan, dalam bulan Rejab ini juga berlaku peristiwa apa tuan-tuan? Berlaku peristiwa penghijrahan pertama ke Habasyah. Hijrah pertama iaitu Umar Islam, hijrah ke Habasyah dari An-Najasyi di sana. Yang ketiga tuan-tuan, pembebasan Masjid Al-Aqsa oleh Sultan Sayyidina Al-Ayyubi berlaku juga dalam bulan Rejab. Ini bulan yang mana tuan-tuan kita perlu bangkitkan semangat kita untuk kembalikan hak orang Islam, insya-Allah, Masjid Al-Aqsa, kiblat umat Islam seperti itu, Baitul Maqdis. Ini hak milik orang Islam. Tapi kenapa telah dirampas? Kerana orang Islam telah lemah, orang Islam tak bersatu, orang Islam tinggalkan dakwah. Maka Allah beri kehinaan pada orang Islam, sehingga kan orang Islam yang mana orang Islam dulunya hebat, girang gemilang, hari ini telah lemah, sehingga kan walaupun keliling daripada proses orang Islam pun tak dapat bantu orang Islam. Kenapa? Kerana tinggalkan kerja dakwah, maka orang Islam jadi lemah, orang Islam jadi berpecah, sehingga kan tak ada kekuatan untuk ambil Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ni apa berlaku dalam bulan Rejab ini? Lahirnya Imam mazhab kita, Imam Syafi'i rahimahullah, atau nama betulnya Imam Muhammad bin Idris. Dan tuan-tuan yang terakhir, dalam bulan Rejab ini juga kita perlu jadi kelas-kelas daurah-daurah kita ulang kaji hukum hakam puasa daripada Rejab tadi, supaya kita nak jadikan puasa kita tahun ni lebih baik daripada sebelumnya.
Kita muzakarah, duduk kelas-kelas, pengajian-pengajian dibuat, hukum hakam, fikah, puasa, mazhab al-Imam Syafi'i supaya dapat berbagi puasa kita. Takkan semula-mula kita nak tetap pada puasa awam. Puasa awam ni pun hanya menahan lapar dan dahaga. Mulut mengumpat, mata tengok beramai, telinga dengar umpatan, mulut cakap benda bukan, otak berkeseramuk kan, Masya Allah. Ini puasa awam, hanya tahan lapar dan dahaga. Kita mula talaki peningkatan Masya Allah ke arah puasa khawas. Jaga mata, jaga mulut, jaga pemikiran, jaga pendengaran, Masya Allah. Kurangkan pergi bazar. Ini kita wajibkan diri kita pergi bazar. Sedangkan kita tahu iman kita tak boleh jaga mata, Masya Allah. Maka kita nak usapkan perkara ini boleh, Masya Allah, ke arah puasa khawasul khawas. Ini yang kita nak tahap, kita nak pergi, tuan. Maksud itu kita niatkan mudah-mudahan Rejab yang akan datang ni kita sebarkan kebaikan-kebaikan yang teman-teman kita yang lain supaya kita dapat manfaat bersama. Dan insya-Allah tuan-tuan, bulan depan 3 hari kita 2, 3, 4 Januari sempena tahun baru di Taman Vista Surau Raudah, Taman Vista Jaya di Port Dickson, tuan-tuan. Cuti sekolah itu. Bila kita dapatkan masa baru kita bawa menantu kita, bawa anak kita keluar di Port Dickson. Orang pergi Port Dickson bercuti untuk tenang 2-3 hari, kita pergi sediakan mereka untuk tenang berhari-hari. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 hari bulan pula sempena tahun baru. Pagi tu right sapa kita dah program. Sebaik-baiknya tuan-tuan yang ada motor lah, masya-Allah, kita akan RV akan kumpul di Surau Firdaus Legend 11, surau baru 2 tingkat. Surau Firdaus Legend 11, kita akan kumpul di situ. Program ni bawa isteri, suami isteri. Kalau tak ada motor, bawa motor dengan isteri, insya-Allah. Bukan bini bawa motor lain, kita bawa motor lain, dengan isteri lah kan, insya-Allah. Kadang bini dia potong ke Amisak kan, menangis pula Amisak. Jadi bini tu kita bawa sekali kan, insya-Allah. Kalau tak ada motor, naik kereta. Kita akan RV di Surau Firdaus. Kita akan jamuan sarapan di situ pukul 8 pagi. Setelah itu kita akan ride naik motor, ataupun yang tak ada motor naik kereta akan ride pergi ke mana? Masjid Putra Perdana. Kita ada program bayan duha. Kita sampai di Masjid Putra Perdana di tepi tasik tu, kita akan sembahyang duha dan kemudian kita akan ada bayan. Setelah bayan tak lama dalam setengah jam, mengambil barakah tahun baru ni supaya kita nak betulkan fikiran kita dan jadikan tahun baru ni tuan-tuan, bermula Januari sampai Disember kita nak habiskan untuk ketaatan pada Allah, nak guna untuk bawa kehidupan sunnah dalam kehidupan kita. Dan setelah itu ada jamaah ringkas dan program selesai. Sekejap tuan-tuan, pukul 8 dan pukul 9 dah habis, insya-Allah. Lepas tu dah boleh bawa anak-anak pergi makan kali ke, pergi mana ke, boleh bawa anak kita, boleh ikram anak kita. Besok ni 2 hari bulan kita pergi ke Port Dickson pula 2, 3, 4 tuan. Jadi tuan-tuan, kita nak guna masa kita semaksimum mungkin untuk manfaat bina akhirat kita tuan-tuan. Kenalah masa depan kita. Sebab tu mana kata karti marti karnai mati-matian buat dakwah sampai mati warawah. Semua sedia insya-Allah. Da'i banau jadi da'i dan sedih orang lain jadi da'i. Man kharaja khuriju, siapa yang dah keluar kena makan. Untuk itu tuan, bila kita sebagian insya-Allah. Lepas lepas kita makan, setelah makan kita akan kumpul dari sini. InsyaAllah Ustaz Sarizan akan pimpin kita untuk guide kita untuk buat state dakwah malam ni. Ustaz akan buat pembagian jemaah dan kita akan bergerak tepi roundboard, tepi jambatan, bawah jambatan, orang terjun jambatan, semua kita jumpa kan. Menteri, SO, KSU, siapa saja tuan, SPRM, siapa saja tuan, BPR tu siapa, semua kita jumpa. Semua orang kita nak sediakan untuk tasbih dia tunai datang ke surau kita, masya-Allah. Pukul 4 pagi kita ada qiyamul sembahyang tasbih dan kita akan doa menajat hidayat, doa hidayat perdana sama-sama. Kita akan doa menangis, doa hidayat untuk kekal hidayat dalam diri kita, keluarga, umat semalam. Semua sedia insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.